Berbaloi ke kita bayar ni 100 ribu lebih ke berapa puluh ribu sebulan ni? Kalau macam itu pemikiran kamu, bukan sekadar puluh-puluh ratus-ratus ribu sebulan, saya ingat nak bayar kamu gaji minimum pun tak berbaloi rasanya, Amiruddin. Kamu cakap apa tadi? Nombor satu kamu cakap macam ni. Kamu kata ladang ini orang membesar-besarkan isu ini. Kamu try hard lah, bersungguh-sungguh nak backing ladang babi ni. Kamu cakap dulu ada banyak ladang babi. Lepas itu sekarang kita buat satu aja. Ben, kamu tahu tak apa isunya? Isunya ini bukan kamu kurangkan jumlah ladang ni dalam kapasiti yang sama kepada satu. Ini kamu gabungkan ladang-ladang ni buat dia jadi besar. Itu masalahnya. Dulu kamu kata ada berapa? 100 ladang. Yang aktif 69 kamu kata, sekarang tinggal satu. Ini bukan 69 tu 68 kamu cancel tinggal satu ladang, bukan. Ini kamu kumpulkan satu tempat. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.